Datuk Bandar Alor Setar Yang Berbahagia Datuk Haji Abdul Ghaffar bin Yahya menzahirkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang bertanggungjawab dalam menjaga kebersihan, terutamanya pihak Idaman dengan tindakan pantas dalam kerja-kerja pembersihan di Medan Bandar. Menurut beliau, penyediaan tong sampah di Medan Bandar akan ditambah bagi kemudahan pengunjung. Beliau turut menyeru kepada semua pengunjung untuk mempertingkatkan lagi tahap penjagaan kebersihan dengan memastikan tiada cecair atau air bergula tertumpah di lantai. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika menghadiri Majlis Iftar Ramadan Experience Kedah Anjuran Kerajaan Negeri Kedah sempena tahun melawat Kedah 2025 di Medan Bandar. Majlis yang menerima lebih 2,000 pengunjung itu diserikan dengan kehadiran Menteri Besar Kedah yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Nor serta barisan Exco dan Adun Negeri Kedah selain barisan penceramah dan personaliti jemputan. Majlis berbuka puasa Iftar Ramadan Experience Kedah akan diteruskan pada setiap hari Jumaat sepanjang bulan Ramadan dengan pengisian bicara santai oleh pendakwah-pendakwah terkemuka tanah air.